السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini dapat kita meneruskan kuliah maghrib. Kita masih lagi baca kitab Al-Hadi Nabawi fi Raqa'i, tunjuk Nabawi pada hati, bagi hati. Jadi kita masih lagi baca hadis yang ke-15, Al-Hadis Al-Khamis Ashar, yang bertajuk Al-Husna, bermaksud mengasingkan diri ataupun menyendiri daripada bergaul dengan manusia. Jadi itu kita sebelum ini kita dah bincang beberapa perkara yang berkaitan dengan uzlah. Di mana di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri pernah melakukan uzlah ini sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, Nabi pernah beruzlah. Sehingga Nabi dilantik menjadi Rasul. Selepas Nabi kita dilantik menjadi Rasul, maka tidak ada lagi uzlah. Nabi kita sibuk dengan usaha dakwah, dengan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkit, beri amaran kepada manusia. Selepas Nabi nanti menjadi Rasul, maka Nabi tidak beruzlah, Nabi tidak mengasingkan diri, Nabi tidak pilih di dalam rumah. Cuma apabila zaman kita ini, bagaimana uzlah ini? Adakah berlaku ataupun tidak? Ataupun boleh kita amalkan zaman kita? Jadi kita sambung pembacaan kita ni. Fal-uzlah bi'idhan lil-ilaji, wa yanbaghi an tazula bi zawali as-sabab, wa dhalika kaman yudahu fil hujr as-sahih li'isabatihi bi marad mu'din, fa idha bari'a min maradihi 'ala ila hayatihi at-tabi'iyyah. Sambungan daripada syarat uzlah itu, yang mana sebelum ini dikatakan takwa adalah uzlah mu'aqqatan ghairu daimah. Hendaklah uzlah itu bersifat sementara, bukan berkekalan. Uzlah itu sementara dan bukan berkekalan. Dan syarat yang pertama pula dia kata antakuna hadhihi al-uzlah ilajiyah tarbawiyah. Dan uzlah itu bersifat sebagai satu rawatan ataupun pendidikan untuk merawat penyakit-penyakit yang ada dalam diri, khususnya penyakit
rohaniah. Jadi sambungan dia kata fal uslatu idzan lil hilal. Maka uzlah itu tidak lagi ada untuk rawatan diri. Sebenarnya yang kita bincang sebenarnya dia bukan satu matlamat utama. Ada setengah orang dia mengutamakan uzlah, yang ini menghasilkan diri atas tujuan-tujuan tertentu lah. Menyendiri, duduk di gua mana-mana. Uzlah ni kita kata khulwah, khulwah tapo. Istilah orang lain kita kata tapo, bertapo. Okay, dia bertapo ni dia kait dengan bombos dan dicari ilmu. Maka kadang-kadang ilmu orang terima tu dari sumber yang tidak betul, tidak sah. Yang ini dari jin, syaitan. Ada pun uzlah dalam Islam ni atas tujuan nak rawat diri. Dia menjadi satu wasilah, bukan hadaf, matlamat. Gitu. Yang bagi antazul dan bizawalis sabab, saya kira baginya adalah berlalu ia dengan berlalunya sebab tadi. Apabila selesai urusan dia mengembalikan diri dia kepada asal, maka selesailah uzlah tadi. Macam kita kata dia jahil, tak tahu, dia beruzlah untuk mencari ilmu yang benar, ngaji di pondok ke mana, sesal dapat ilmu, dia keluar masuk dalam masyarakat, menyampaikan ilmu-ilmu tadi. Begitu juga dalam bab-bab lain. Contohnya diri dia ni penuh dengan sifat-sifat masmur, tercela, hari dia duduk bergaul, beragama, banyak tak benar. Dan daripada segi perbuatan dia, tindakan dia, banyak masalah. Pada zaman dari umpama dulu, cara orang tengok benda-benda tak moden, dari apa ni, Facebook, TikTok, agama, maka dia kena berusaha merawatkan diri. Antara caranya melalui uzlah, menguatkan diri dia. Wazalika kama yudha'u fil hujr as-sahih li isabatihi bi maradin mu'min. Yang demikian itu seperti orang yang diletak dalam bilik kawalan kesihatan kerana ia ditimpa dengan penyakit berjangkit. Orang letak dalam satu orang kurang tinggal bilik kos, tutup dalam cermin, tak siwi tutup, virus ada pun bakteria apa buat masa, benda-benda tak boleh kurang tinggi. Itu juga boleh dimaksudkan sebagai uzlah. Fa idza bari'a min maradihi ada ila hayati tabi'iyyah, maka apabila sembuh dari penyakit yang tadi, maka ia kembali kepada kehidupan yang normal biasa. Dia boleh balik dah. Tak ada orang yang ada kurang jumpa bila-bila. Dan umpama gitu, uzlah tadi berlaku dalam orang kata bersifat sementara. Perkara yang syarat yang ketiga pula disebut sini antakuna al-uzlatu khassatan ghaira 'ammah. Hendaklah uzlah itu berlaku secara peribadi, khususi, bukan umum. Fa ya'tasilu 'an as-su'il mawjud fil mujtama'i wa 'an ahli as-su', li'annahu in ikhtalata bihim inharafa wa ta'athara bihim. Dia kata maka apabila ia mengasingkan diri daripada sebarang kejahatan yang ada dalam masyarakatnya, maka ia mengasingkan diri daripada kejahatan yang ada dalam masyarakat, wa'an ahli su' dan daripada orang jahat. Li'annahu kerana ia ini talata bihim, jika sekiranya ia bergaul dengan mereka, inhar, tadi boleh
menjadi sesat dia, wa ta'athara bihim, dan dia boleh terpengaruh dengan mereka. Maka dia guna mengasingkan dia. Walakinnahu yanbaghi an la yan'azila 'anil khairi wa ahlihi. Akan tetapi sehingga baginya supaya tidak mengasingkan diri daripada kebaikan dan ahli-ahlinya, yakni orang-orang yang baik. Maka sebaliknya, dengan orang-orang yang baik ini dia kena bergaul. Dan dengan orang-orang yang boleh mendatangkan mudarat pada diri dia, menyebabkan dia sesat, terseleweng, dia kena menjauhkan diri dan mengasingkan diri. Fa'inna ha'ula humul ladina sayakhuduna biyadihi wa yahsunu lahu didda inhirafatil mujtama. Maka sesungguhnya mereka itu, yakni orang-orang yang baik tadi, mereka akan memegang, membimbing tangan orang yang nak berkawan dan bergaul dengan dia tadi, wa yahsunu lahu, dan melindunginya daripada penyimpangan masyarakat, inhirafatil mujtama. Yu'allimunahu ma jahula, dan dia mengajarnya apa yang dia tidak tahu. Yuzakirunahu bima nasya, dan dia mengingatkannya apa yang dia lupa. Wa yu'inunahu ala ta'atillah, dan dia membantunya untuk mentaati Allah SWT. Ini berbagi kesan amalan positif apabila kita ni bergaul dengan golongan-golongan ahli-ahli kebaikan, ahli-ahli orang baik, ahli-ahli masjid. Maka dia senantiasa mengingatkan kita betul-betul amalan, mengajar kita betul-betul amalan, dan dia menjaga kita daripada tergelincir, menyimpan daripada perkara-perkara kebaikan, dan senantiasa kita mentaati Allah Ta'ala. Maka kita akan senantiasa berada atas landasan itu. Umpamanya lepas puasa Ramadan ni, kena puasa ni, kalau kita berkawan dengan orang jenis puasa ni, dibina so puasa ni ada kau kita gitu. Dan kali kita jadi berkawan dengan orang yang tak cara banyak, tak cara. Wa mislu zalika kama thalil marid alladhi ya'zilu 'anil nas, walakinahu la ya'zil 'anil atibba'i alladhina yu'alijuna. Contohnya yang demikian itu seperti orang-orang yang sakit, yang diasingkan dari orang ramai. Walakinahu la ya'zilu 'anil atibba, akan tetapi ia tidak diasingkan dari doktor-doktor alladhi yu'alijuna, yang merawatnya. Maknanya kita berkawan dengan orang yang boleh merawat jiwa, hati kita, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, walaupun kita diasingkan daripada ulama, yang ini orang yang boleh mendatangkan kejahatan kepada kita, benda-benda yang tidak baik, boleh mempengaruhi kehidupan. Bal uslah izan bi hadhihi syurut, maka muslah yakni mengasingkan diri dengan syarat-syarat ini. Nabi tersebut tadi ada 3 syarat itu. Laisat huruban minasyaitan wa junudi, dia kata bukanlah bermaksud dia merupakan jalan untuk kita melarikan diri daripada syaitan dan tenteranya. Walaisat salbiyah, dan bukan dia satu bentuk yang negatif. Walakinnaha dawratun tajribiyyatun tuqawwi iman al-insan wa azmihi. Akan tetapi ia adalah satu latihan, satu kursus latihan untuk menguatkan iman seseorang manusia dan keazamannya. Watuti'unahu an yufakkira fil asalib al-musilah ila an-nataij, dan membolehkannya untuk memikirkan keadaan-keadaan dan cara-cara yang boleh membawa kepada hasil yang diinginkan. Wa ayyuraja'a hisabahu, dan menyemak semula akaun amalannya. Wa yuhasibu nafsahu, dan menghitung, membuat koreksi dirinya. Wa yazina amalahu, dan menimbang amalannya dan tindakannya. Senantiasa dia menghitung dirinya,
memuhasabah diri. Sayyidina Umar memberi peringatan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah, cek, hisab. Kalau dia kata koreksilah diri sebelum kamu dihitungkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Sehingga Sayyidina Umar kata, bila kita telah buat perhitungan muhasabah diri di dunia ni, insya-Allah di akhirat nanti akan meringankan timbangan, memudahkan timbangan dari akhirat. Dan kita menghitung diri kita ni atas dunia lagi. Cek, buat kira-kira setiap hari berkaitan dengan apa ni kerja buat kita, amalan kita. Ulama kata ada dua jenis muhasabah ni. Pertama, sebelum kita nak buat tindakan sesuatu itu, kita buat muhasabah dulu. Sebelum kita nak buat apa-apa tindakan itu, kita muhasabah dulu. Adakah tindakan kita tadi muwafiq li kitabillah wa sunnati rasul? Adakah apa kita nak buat tadi selari dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Adakah kita pernah buat itu? Nak buat sesuatu tindakan, apa-apa sahaja kita nak buat, maka kita kena hisab, kita kena hitung. Kalau benda itu selari dengan kitab Allah, selari dengan sunnah Rasulullah, maka kita teruskan. Kalau benda itu bertentangan, maka kita bertinggal. Adakah benda itu memberi kebaikan kepada agama kita, ataupun benda itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada agama kita? Mana Islam aja gitu, suruh kita hitung, hisab dulu, fikir dulu. Ni kita pakai buat dulu, buat dulu. Hak buat dulu, kemudian hisab, kemudian ada juga. Jenis yang kedua, kita membuat hisab tadi, muhasabah tadi, selepas kita melakukan amalan tersebut. Adakah kita buat tadi ikhlas kalau kita muhasabah tentang amalan-amalan fardu kita, betul daripada kita buat bermula daripada takbiratul ihram sampai salat itu, kita mikir, kita hitung, kita cek takbir kita, bacaan Fatihah kita, dan semua sekali bacaan tahiyat kita. Benda-benda kita cuba buat muhasabah. Adakah amalan kita tadi ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan supaya kita senantiasa berada atas jalan yang betul, jalan yang betul. Umar Al-Khattab kata, di akhirat nanti boleh memudahkan hisab kita, menyenangkan hisab kita. Kita sudah buat perkiraan atas dunia ini dari awal lagi. Dan Nabi bersebut, al-qayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak, orang yang cerdik ni orang yang sentiasa membuat perhitungan, memuhasabah diri dia. Man dana nafsahu, al-qayyisu, orang yang bijak, orang yang cerdik. Kalau mengikut apa ni neraca kita, orang yang cerdik ni orang yang boleh banyak bertitik kalau biasa. Itu pandangan kita. Orang yang boleh masuk universiti, boleh fikir bonus, orang yang ada master, orang yang ada PhD, tidak ada. Orang bagi sudut pandangan kita manusia atas dunia ni, orang cerdik. Sudut pandang Islam yang diajar oleh Nabi SAW, al-qayyis, orang yang benar-benar bijak, orang yang benar-benar cerdik, man dana nafsahu, orang yang buat muhasabah untuk diri dia, koreksi dia setiap hari, dia atas jalan yang betul atau betul, amalan dia betul, ada salah lagi. Wa amila lima ba'dal maut, Nabi kata dia beramal untuk selepas kematian ni. Wa min anwa'il uzlah allati syara'aha al-Islam wa hassaha 'alayha wa tantabiqu 'alayha asyurut allati zakarnaha al-i'tikaf. Dan di antara jenis uzlah yang telah disyariatkan oleh Islam
dan sangat digalakkan untuk kita melakukannya yang memenuhi syarat-syarat yang kita sebut tadi. 3 syarat tadi, iaitu al-i'tikaf, amalan i'tikaf. Rupanya amalan i'tikaf ni salah satu daripada uzlah. I'tikaf ni maknanya kita duduk sekejap dalam masjid. Duduk. Al-labsu dia bagi fil masjid bisbi apa ni, biniyatin maksus, dengan niat. Kita coba walau sekejap. Dikatakan walau apa ni, satu tamaknina, kejap lah kejap. Tapi kita niat nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Dia sunnah wakaf. Dia termasuk dalam uzlah itu. Sebab dia boleh menyebabkan kita apa ni, membina diri kita waktu kita duduk dalam masjid. Ya, apa ni, i'tikaf ni bukan kata kita duduk senyap, tak kata buat apa tak. Kita duduk dalam masjid, kemudian kita niat. Contohnya kita ambil Quran, boleh baca Quran, kita berzikir, boleh. Kalau masa ni kita duduk dengar kuliah, boleh niat i'tikaf. Fadailnya buat kursi. Tidak ada kaitan. Perbuatan apa ni, perkataan yang melalaikan, yang lagu tak boleh. Dan tapi kalau amalan-amalan yang dibenarkan maka boleh. Dan sekejap tu boleh. Itu salah satu daripada uzlah. Rupanya kita duduk buat i'tikaf sebenarnya kita tu uzlah. Ada orang yang merasa tenang diri dia, dia suruh memisahkan diri dia daripada masyarakat, daripada keluarga dia, paling besar, anak-anak dia ada umur, dah anak dia umur, buah, cucu-cucu, buah dia mari sejid, duduk jaga sekejap ni. Dia selalu mengasingkan diri, uzlah. Memberi ketenangan pada jiwa dia, diri dia. Dia dapat mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khassatin fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, hari Al-Qadar. Baru ni. Bal inna as-salata, bahkan sesungguhnya sembahyang itu. Kita sebut dari itu. Wa bi khassat qiyamul lail, khususnya qiyamul lail. Salat tahajud, salat witir. Fiha naw'un min al-uzlah, padanya juga satu bentuk daripada uzlah. Jadi kita sebut dah sembahyang kan. Nabi sebut as-salatu minal akhirah, fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Sembahyang itu sebahagian daripada akhirat. Apabila kita masuk dalam sembahyang, seolah-olah kita keluar daripada dunia. Di mana kita telah mengasingkan diri daripada dunia, maka ia adalah satu bentuk daripada bentuk-bentuk uzlah. Dan kalau orang yang uzlah ambil air sembahyang kat kedua sembahyang 2 rakaat, dia telah beruzlah dengan dunia. Masalah kita tu lain. Masalah kita lain tu mana? Apabila kita akan ketubik, dia malah macam-macam cerita. Mengenai sembahyang, ingat habis atau tak ingat? Itu lain cerita. Sedangkan orang sembahyang tu sendiri memberi kepada kita ciri-ciri dan sifat uzlah. Mana orang masuk sembahyang ni, dia akan jadi khusyuk, dia akan jadi tak ingat dan berdunia dia dengan Allah Ta'ala, duduk berkomunikasi sehingga dia bisa ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat dunia. Kita tidak ada Allah Akbar, dia ingat belakang. Kok lama baru hari belakang balik tak jadi uzlah, jadi sekarang dulu. Maka zalika muhasabah al-insan nafsi qabla nawmihi, masalah begitu juga muhasabah yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sebelum dia tidur. Contohnya ada betul masalah uzlah. Bila dia tidur, dia duduk sekejap, dia muhasabah diri dia, dia hitung diri dia, kehidupan dia, sekarang mana hubungan dia dengan Allah Ta'ala, sekarang mana hubungan dia dengan manusia, baik atau tak baik. Itu juga adalah uzlah. Wa zalika kana mimman yuzilluhu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yang demikian itu adalah daripada golongan yang Allah Ta'ala naungi di hari akhirat nanti, di bawah naungan Allah Ta'ala, yang mana pada hari itu tiada naungan melainkan naungannya.
Iaitu rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, iaitu seorang lelaki yang duduk dia berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala seorang diri, khalian, berkhalwah, yang muslah fafadat ainah, lalu mengalir air mata dia. Orang malam seorang berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala, berkhalwah di seorang diri dia, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini juga satu bentuk muslah kita untuk membersih dan menyucikan diri dan jiwa kita. Fal uzlah bi syurutiha tatifu lil insan an yusahhiha masarahu. Maka uzlah dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi membolehkan manusia membetulkan haluan hidupnya. Itu penting juga uzlah sebenarnya. Cuma tidak seperti yang dipahami oleh ulama, bawa diri masuk hutan, bawa diri masuk bodoh. Kita duduk di rumah, duduk di masjid pun, duduk di masyarakat, kita masih nanti boleh bermuslah dengan cara dia ajar oleh agama. Salah satu kita tidak semayang, dia nak sebut seorang lelaki bangun tengah malam, duduk sunyi-sunyi seorang diri, berzikir, ingat Allah Ta'ala, semua mengalir mata dia. Kita kena buat bangun malam-malam biar nani itu biar mata kita, kerana keistimewaan dia sesuatu akhirat sesuatu Allah Ta'ala mempayung dia dengan payung Allah Ta'ala daripada mahsyar parah dia nerupun wa yarji'an akhta'ihi, dan dia boleh mengembalikan dia daripada segala kesilapan dia yang dia telah lakukan, yakni kembali ke jalan yang benar. Wa hadza la yaqtahu liman illa yakhrujuna min dawamit at-tanafus 'ala dunya. Dan ini sebenarnya tidak memberi keselesaan dan juga tidak disediakan bagi orang yang tidak keluar daripada kita persaingan untuk perkara-perkara duniawi. Tapi kalau selama kita tak buat benda-benda duniawi daripada kita, ustaz kita selesai juga. Walau buat macam mana pun tersesat, sebab buat tadi lah akan berbeza dengan macam-macam. Ya, kita adalah memisahkan kita dengan benda-benda yang berkaitan dengan duniawi, keduniaan. Dunia itu ada di tangan, bukan di hati, bukan tangan saja. Jangan masuk dalam hati kita. Kalau dunia itu besar dalam hati, maka muslah mana pun tak berkesan, tak jadi. Itu sebenarnya. Jadi ambillah tajuk muslah kita. Dan sebenarnya banyak lagi perkara-perkara kita nak sebut berkaitan dengan muslah ni. Ia diceritakan oleh Nabi kita SAW, di mana di akhir zaman ini kita berada di zaman-zaman, di tahun-tahun yang sangat kritikal, yang sangat tersak, kita kata, yang sangat mencabar. Maka bagaimana mauqif kita, kedudukan kita dalam masyarakat pada waktu itu, dan dengan ancaman-ancaman yang berbagai. Kita duduk selalu dua ni penuh dengan fitnah, penuh dengan bohongan. Macam mana kita nak bawa diri kita ke masyarakat? Dan semua ni diajar oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kena sebut balik, kalau semua ni jadi panjang pula, kita sama sebenarnya juga. InsyaAllah. Allahumma'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad